Wais, saya kata kita habiskan satu set lagi, ini sa'i. Lepas tu dia mata dia macam tak boleh nak buka dah. Sa'i kat mana? Dari mana ke mana? Dia tanya tu. Saya meremang bulu roma, saya nak bagi tahu yang itu 3 kilometer juga. Pergi nak habiskan 3 kilometer ni nak bawa dia kan. Lepas tu saya cakap dengan dia, Wais, saya kata, tempat ini adalah tempat kasih seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para penonton podcast Kompas 114. Alhamdulillah, hari ini kita akan memasuki siri yang kelima dan kita akan menyajikan, menghidangkan pada anda untuk topik kali ini sangat istimewa kerana kita bakal memasuki Zulhijjah, bulan yang sangat diberkati, dan tidak lain tidak bukan ia adalah bulan yang kaum muslimin semua sedang sibuk untuk menggempur, untuk membuat persiapan. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mereka semua sedang membuat persiapan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni rukun haji di Baitullah Al-Haram. Jadi pada hari ini saya nak disclaimer, ini bukan kursus haji. Ini bukan perbincangan tentang teknikal ataupun fiqh kepada macam mana nak melakukan haji ataupun umrah. Itu sahabat-sahabat kena pergi kepada guru, ada kursusnya, ada platformnya yang mesti kita bersiap sedialah kalau sudah berhasrat untuk menunaikan umrah ataupun haji pada suatu ketika nanti. Harapan saya untuk podcast siri yang kelima ini, sepanjang anda bersama dengan saya dan tetamu istimewa pada hari ini, adalah anda ada semangat, khususnya yang muda-muda tu, ya, yang ada kemampuan. Walaupun usia masih lagi muda, bisnes nampak bagus, maka biar podcast ini membantu anda menyimpan cita-cita untuk mengerjakan dan mensegerakan rukun Islam yang kelima. Alangkah baik kalau boleh ditunaikan pada usia muda. Itulah yang terbaik dan paling ideal lah untuk rukun-rukun itu dapat disempurnakan. Jadi insyaAllah saya nak umumkan tetamu istimewa kita pada hari ini, the one and only di Malaysia kita ini. Saya kenali Ustazah tidak sekejap, Alhamdulillah, dan beliau tidak lain tidak bukan adalah Al-Fadilah Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki. Ya, betul. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi keceriaan Ustazah bersama dengan suami Ustaz Muhyiddin, saya mewakili Yayasan Tadabbur Center dan juga Parlimen Ibrah di sini. Ada 3 company di sini Ustazah bergabung dalam satu pejabat. Ui, dahsyat. Mudah-mudahan ada berkat surau jugalah. Alhamdulillah. Jadi untuk podcast kali ini kita nak bersembang lah Ustazah. Kita tak naklah berkongsi dengan nada yang agak berat. Kita nak bagi motivasi khusus kepada mereka yang mungkin beginner, first timer, yang mungkin tak ada sebarang gambaran tentang kenapa kena ada rukun Islam yang kelima, apatah lagi bagaimana nak melaksanakannya. Jadi di permulaan ini Ustazah, adakah Ustazah kalau kita boleh kongsikan kepada semua penonton, pengalaman Ustazah sendiri di Baitullah Al-Haram ni sudah kali keberapa Ustazah menjejakkan kaki di sana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih kepada Ustaz Syahri atas peluang ini yang saya kira sangat berharga untuk diri saya. Terima kasih Ustazah. Jadi saya tak sangkalah ini satu kata penghargaan kepada diri saya dan juga kepada sahabat-sahabat yang bersama yang mengikuti podcast ini. Kalau basically pengalaman Ustaz, saya daripada tahun 90 pernah pergi menjejakkan kaki ke Tanah Suci, dan waktu tu memang merasakan perbezaan pembangunan lah dekat Mekah tu. Waktu tu masih banyak abuk lagi, kemudian perigi masih lagi dekat bawah kan. Tak ada hotel-hotel macam kita sekarang ni. Dia ada hanya mutawif yang dia offer rumah dia untuk jadi macam homestay. Mutawif offer rumah. Macam tu lah lebih kurang Ustaz. 90? Tahun 90-an. Jadi kita itu macam Ustazah, homestay. Hotel-hotel ni macam dia tak berapa popular lagi waktu tu. Itu umrah ke haji? Itu umrah.
Dan Ustazah pergi sebagai partisipan lah, sebagai jemaah. Sebagai jemaah. Saya pergi, syukur sangat masa tu belum berkahwin lagi. Ah. Kemudian saya pergi haji pula pada tahun 2006 dan tahun 2006 ni dia agak special sikit sebab saya pergi dengan suami. Alhamdulillah. Saya pergi dengan ibu ayah mentua, Ustaz. Masya Allah. Kali pertama Ustazah pergi dengan suami haji dan juga Sekali pertama saya pergi dengan mak ayah saya. Subhanallah. Satu family. Dan itulah ayah saya bukan Datuk Dusuki Ahmad saya. Dia bukan juga Ustaz Dusuki Rani, bukan. Sorry. Saya anak Wak Dasuki. Dah meninggal dunia dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah almarhum pada tahun 2019. Ustazah umur berapa masa tu kali pertama haji tu? Dalam 19 tahun ke. Oh, kalau haji. Kalau umur masa tu lebih Kalau kurang. haji Kali dalam pertama tu. 35. Oh, cemburunya. 35 betul, Oh, Ustaz. mudanya. Alhamdulillah. Ustaz masa tu? Masa tu Ustaz 39 Allahu Akbar, berumur 40. Aduh, doalah Ustazah saya dipermudahkan dengan isteri 44 ni, belum ada lagi rezeki untuk ke sana sebagai haji lah. Umrah sudah. Sebab sudah. sekarang memang agak payah dia Yep. kuotanya kan, dengan harganya lagi, dengan dia ada prasyarat kesihatan dia lagi, dan tahun ni saja dia tengok BMI lah pula. BMI. Tengok berat badan kita, ketinggian kita ini sama ataupun tak, dan ada juga doktor-doktor tu yang nak tengok betul-betul kita ni fit ataupun tak. Jadi dia suruhlah makcik tu cengkok, lepas tu berdiri. Jadi tu ramai yang fail, susah juga kan. Macam itulah. Saya dengan isteri hampir 3 kali seminggu lah Ustazah pergi jogging ni. Subhanallah. Sebab niat nak lulus tu lah BMI tu. Masya Allah. Okey, saya lupa nak umumkan kepada rakan-rakan. Masya Allah. Ustazah Isfadiah sebenarnya adalah duta pembimbing wanita umrah dan haji untuk Global Travel and Tours. Ini adalah satu platform untuk sahabat-sahabat kalau serius nak menunaikan umrah ataupun haji. Ini salah satu platform bersama dengan Ustazah sendiri. Global Ustazah? Ya, Global. Global Travel and Tours. Dan juga kita Ustazah panggil GTT, Ustaz. GTT, Global Travel and Tours. Kenapa tak global? Sebab dia nak lokal jadi global. Masya Allah. Okey, faham. Lokal jadi global. Dan Ustazah juga adalah pengasas bersama dengan Ustaz Muhyiddin Mukhtar, Akademik Keluarga Fitrah. Konsultan untuk hal-hal Untuk kekeluargaan, motivasi, keibubapaan. Begitu juga dengan bab hukum hakam wanita, Pasti. harta pusaka. Harta pusaka. Dan Ustazah juga adalah, ini penting untuk anak-anak anda, pengasas bersama co-founder kepada Tadika Bir Ali Ya. yang sudah 60 cawangan lebih Ustazah. Alhamdulillah, Masya 60 Allah. cawangan. Okey, kita tak nak buang masa, kita nak sembang dengan Ustazah. Saya difahamkan Ustazah dah 3 kali Ustazah dah rezeki dapat menunaikan haji. 3 kali menunaikan haji. Mengendalikan? 4 kali menyantun. Kali keempat. Sorry, kali ketiga. Satu untuk saya punya haji. Betul. Tapi saya kata 4 kali menyantun, termasuk menyantun ibu ayah mentua saya. Subhanallah. Allahu Akbar. Allah beri rezeki kepada Ustazah dan mudah-mudahan semualah untuk Amin, dapat amin, hampir ke insyaAllah. sana. Okey, soalan yang paling asas selaku kita nak tanya. Islam ni ada 5 rukun kan Ustazah? Betul? Rukun Islam yang kelima adalah rukun haji lah. Untuk haji. Ya, menunaikan haji. Kenapa ya rukun Islam yang kelima ni dia kena ada Ustazah? Lepas puasa baru-baru ni. Bukan kena jadi baik ni, sembahyang cukup lah. Ya. Puasa cukup lah kan. Ya. Tapi kenapa Ustazah? Ini soalan paling asas sekali lah untuk adik-adik kita ni. Ya. Kenapa kena ada rukun Islam yang kelima? Saya nak memahami tu pun dia memakan masa. Tapi sejujurnya, rukun Islam yang kelima ini, dia seolah-olah mencabut setiap titik jiwa yang merasakan aku ini somebody. Aku ini somebody. Jadi dia menghancurkan atau menghilangkan siapa kamu. Dengan kita kena tukar perkataan siapa kamu itu kepada siapa kamu. Macam tu. Daripada siapa Siapa kamu kepada siapa aku, siapa kamu. kau kenal tak aku ni siapa? Itu Ya. sebelum kita haji, dan sekarang siapa aku sebenarnya? Itu siapa aku sebenarnya. Tapi akhirnya siapa kamu? Siapa kamu tu maksudnya kamu tak ada siapa-siapa. Kamu bukan siapa-siapa. Dan akhirnya Allah nak tunjuk dalam kita ini yang menjadi tetamu,
Sebab ada orang dijemput menjadi tetamunya tapi reject. Hati dia tidak dibuka lagi. Dengan sebab mungkin ada alasan-alasan dia lah. Dan Allah menjadikan alasan dia itu lebih besar daripada panggilan Allah. Kata anak-anak masih kecil contoh. Oh, saya dah dipanggil pergi haji tapi anak-anak kecil lagi. Saya kena jaga anak contoh lah kan. Jadi tak boleh nak tinggalkan anak tu dalam tempoh 40 hari. Jadi anak-anak tu dibesarkan oleh Allah sehingga dia lupa. Dia tak pergi. Dan akhirnya sampai bila-bila tak dapat pergi. Contoh. Ada pula yang dia mempunyai duit tapi tidak sampai diseru ataupun tidak sampai seruannya. Ada yang seruannya ada tapi kena korban lebih, fight lebih lah pula. Betul. Ada yang sentiasa mengintai-ngintai peluang tapi tak pernah dapat peluang. Ada yang setiap tahun merayu-rayu tapi tidak diseru. Betul. Jadi maksudnya di sini Allah nak tunjuk siapa engkau. Engkau ni siapa? Kan? Jadi kita nak pergi ke sana tu memang betul-betul bersedia untuk menjadi somebody yang tidak ada siapa-siapa dan kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu yang saya rasa saya faham, kerana kalaupun kita layak diundang Ustaz, kita akan jadi fakir. Sebab kita kena korbankan itu, korbankan ini, kena bayar itu, bayar ini kan. Walaupun tempoh 8 jam aja. Kalau orang dulu pergi balik 1 bulan kan. Jadi itu betul. korban masa lah pula. Kemudian korban tenaga dia lagi. Jadi hari ini nampak senang tapi kita tetap ada je yang Allah nak kita korbankan. Jadi korban itu adalah sesuatu yang Allah berikan dan menjadikan kita akan tanya, aku ni siapa ya? Dia jadi macam tu. Dan akhir kita cakap, siapa engkau? Macam tu kan. Jadi rupanya kita ni adalah bukan siapa-siapa. Ustazah, rasanya dalam haji kita tu, event mana yang paling mencabut lah kot? Pengalaman Ustazah sendiri, di lokasi mana agaknya yang paling mencabut keakuan, ataupun di mana yang kita boleh katakan siapa aku sebenarnya? Ya. Pengalaman Ustazah. Selepas haji. Selepas semua selesai, majority akan sakit Ustaz. Sakit badan. Ya, dia sama ada sakit badan, sakit kaki, batuk, demam kan. Kalau yang tak sakit tu pun dia akan diuji untuk menjaga orang yang sakit ataupun dia tak ada kawan nanti. Dan waktu tu jugalah yang sangat menyakitkan adalah selepas haji, suami dengan isteri akan bergaduh, berbalah. Kemudian ada yang waktu tu lah tak puas hati. Dia akan timbul benda-benda tu Ustaz. Kenapa boleh bergaduh Ustazah? Sorry lah Ustazah, tak ada pengalaman. Masya Allah. Pengalaman. Sebab mungkin kat situ yang letak niat dia tu. Apabila dia masih lagi merasakan aku adalah somebody. Aku ni isteri, patut suami jagalah aku selama je suami pergi masjid sendiri-sendiri. Contoh. Kan? Okey, baru faham. Kenapa tak nak tunggu aku macam tu kan? Mana kebersamaan. Ya, jadi dia akan inilah timbul perkara-perkara seperti itu. Umrah latihan kot Ustazah kan? Ya. Untuk haji. Dan umrah juga penentu jenis haji. Jadi haji terbahagi kepada 3 Ustaz. Jadi kalau kita buat umrah dulu, haji kemudian, dia jadi haji tamattu'. Okay. So kalau kita nak buat haji dulu, umrah kemudian, dia jadi haji ifrad. So kalau dia nak buat sekali, dia jadi haji qiran. So umrah ini penentu kita nak pilih haji yang mana. Kalau orang yang tak ada langsung lah pengalaman haji, tetapi dia selalu pergi umrah. Saya memang ada beberapa sahabat yang buat bisnes pun untuk pergi umrah selalu. Macam mana kita nak beritahu kepada masyarakat? Sebenarnya kita kena fight untuk haji. Bukan hanya pergi umrah. Apa yang membezakan umrah dengan haji? Kenapa haji tu sangat mahal banding? Baik, umrah tu dipanggil haji kecil. Umrah haji kecil. Jadi maksudnya haji itu adalah haji yang besar. Al-Hajjul Akbar. Kalau umrah itu kecil, kita punya perjalanan kecil, perbelanjaan kita kecil, betul. Lepas tu ujian kita kecil. Tapi kalau haji yang besar tu, dia akan bertambah, perjalanannya bertambah, kemudian kepayahan dia bertambah, keuangan dia pun akan bertambah. Crowd pun besar. Ya, crowd pun besar juga. Betul. Okay, subhanallah.
Okey. Dan pahalanya juga besar. InsyaAllah. Ganjarannya juga. Ya. Sebab ganjarannya besar. Mm-mm. Dan bercakap tentang macam-macam ragam jutaan umat Islam berhimpun dalam satu waktu kan Ustazah. Ya. Apa agaknya manfaat daripada perhimpunan manusia ni? Apa yang agaknya pada pandangan Ustazah lah, kita nak sentuh ni adik-adik kita muda-muda ni. Ya. Apa yang sebenarnya agama nak ajar daripada berhimpun ramai-ramai, rapat-rapat, sampai boleh berlaku apa Ustazah kan, kecederaan, Ya. serta dia Kematian malah kah? bahkan kematian di Mina. Ya. Apa yang agama ni nak ajar sebenarnya Ustazah pada pandangan? Allah nak letak kita di titik paling lemah. Allah nak tarik kita at the lowest point of human being. So sebab tu perjalanan haji kita, dia daripada selesa kepada sangat tidak selesa. Daripada Arafah tu best lagi. Kalau dulu seingat saya, kita bentang sejadah tu, satu sejadah tu lah tempat kita, situlah tempat makan minum kita, situ juga tempat tidur kita, situ juga beg-beg kita yang kita letak. Tak diusik? Satu sejadah, tak diusik. Lepas tu nanti kita akan berangkat pergi ke Muzdalifah. Bawalah sejadah tu, bawalah apa-apa yang kita bawa, beg-beg tu semua kan. Mungkin waktu di Arafah dapat banyak orang bagi. Orang kata sabil kan. Dapat cawan, dapat mak masa tu lah kan. Dapat payung lah, dapat bantal lah, dapat tuala. Siapa bagi? Memang dekat sana dia orang ada budaya untuk memberi kepada Saudi? jemaah haji. Sama ada Saudi ataupun mungkin orang-orang yang kaya-kaya kat situ. Dia sedekah, infak. Okey. So jadi tu yang kita pula nak pergi ke Muzdalifah ni, nak berjalan ni. Sanggup nak tinggalkan benda-benda tu ataupun nak pikul semua sekali. Okay, so jadi kalau dia pikul lah. Beratlah kan juga untuk pergi ke Muzdalifah. Di Muzdalifah tak ada tempat. Kita duduk dekat dalam satu ruang kawasan yang sangat sempit. Kita akan tidur berbumbungkan langit. Tidur berbumbungkan langit. Dan lantai dia itu adalah batu-batu pasir. Kadang-kadang batu-batu kerikil. So ikut je lah kat mana tempat kita lepak. Itu yang bercampur tu lelaki yang perempuan. Nak jaga kita punya aurat lagi kan. Kemudian kita punya pandangan mata lagi. Tapi subhanallah, masa tu diorang memang tak ingat sebab lah letih sangat. Asal letak aja kepala, semua masing-masing berdengkur. Dan berdengkur di bawah langit. Dia bawah langit. Subhanallah. Ada bilik air yang sangat limited, terbatas. Jadi maksudnya daripada Arafah yang satu sejadah, dia bertukar kepada tempat yang tak ada sejadah. Kalau ada pun, dia bukannya lantai yang bersih lah, lantai yang baik lah kan. Kemudian daripada Muzdalifah pergi ke Mina. Kemah Mina ni dia kena tidur dalam 2-3 malam untuk dia melontar, ikut dia ambil nafar awal ataupun nafar sani. So bentang sejadah tu Ustaz kan. Time saya, satu sejadah tu kena kongsi 2 orang pula. So maksudnya daripada lapang ke tempat yang semakin sempit. Dan tidurlah kat situ 2-3 malam. Uruskan untuk kita punya melontar dan sebagainya. Dah melontar tu lagi pergi 3 kilometer, balik 3 kilometer. Contoh kalau kita berjalan daripada perkemahan Mina lah. Dan tengok tempatnya jauh, jarak jauh ke tak. Sebab saya haji yang pertama, Alhamdulillah, intai je kemah. Okay, tak ada orang, jom pergi. Itu dekat. Itu yang pertama Ustaz. Tapi yang kedua, memang sangat mencabar lah. Dan kemudiannya daripada Mina kita balik. Kita balik ke hotel ni Ustaz. Nikmat. Itu yang demam. Kita yang sakit. Makan hilang selera kadang-kadang kan. Jadi itu yang saya kata, nampak Allah uji kita, perjalanan itu dia semakin mencabar. Semakin mencabar. Dan kenapa Allah nak tarik kita at the lowest point of ourselves adalah sebab Allah tak nak kita letak harapan kita pada selain Allah. So kalau sampai kita sakit tu, kita akhirnya kita sebut, Allah tolong aku ya Allah. Ya Allah tolong aku ya Allah. Dia tak ada ubat, doktor ada, klinik ada kan, tapi tak mampu nak cover, tak mampu nak backup. So akhirnya dia akan pergi juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rukun yang betul-betul menyusahkan lah. Mencabar. Sebab agama ni nak ajar itu sifat hidup kat dunia kan Ustazah? Ya, bergantung pada Allah. Sebab struggle itulah yang akan menentukan kedudukan di hari akhirat. Dan menjadi saksi atas mabrur.
Sakit dia akan bangkit menjadi saksi. Kan dia tidur susah-susah payah dekat Mina tapi still bagi tempat pada orang lain. Dia menjaga dia punya lisan dia, menjaga diri dia daripada berkata yang buruk ataupun bergaduh dengan pihak pengurusan. Contoh kan? Semua itu akan menjadi saksi yang membela kita di akhirat nanti. Haji mabrur. Laqad khalaqnal insana fi kabad, Ustazah kan? Allah menciptakan manusia untuk bukan hanya menghadapi susah, tetapi belajar daripada kesusahan. Senang Betul dia Ustaz. Dan satu lagi tu ada satu ayat dalam surah Al-Hajj sendiri, ayat ke-28. Kan Allah sebut kenapa Allah seru kita untuk mengerjakan haji. Di antaranya liyashhadu manafi'a lahum, supaya semuanya tu menyaksikan dan menjadi saksi ke atas manfaat. Ustaz, kalau manfaat ni Ustaz tanya je jemaah haji mana yang paling best, dia akan cerita momen yang paling susah. Rupanya itu adalah momen yang paling manis, yang memberi manfaat, yang memberi pengajaran, yang mengetuk kepala dia, yang mengetuk hidung dia, Ustaz. Dan satu lagi adalah di mana ayat ni Allah sebut wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, supaya kamu sebut nama aku pada hari-hari yang tertentu. Jadi maksudnya sebut tu, yang talbiyahnya of course lah, yang doa di Arafahnya sudah tentulah, zikirnya sudah tentulah, tapi peristiwa-peristiwa selepas itu dalam perjalanan kita daripada Arafah ke Muzdalifah, pergi ke Mina dan kembali balik pergi ke hotel tu, kita akan bertemu dengan sesuatu cabaran yang mungkin datang kebanyakannya daripada manusia, Ustaz. Hablum minan nas, kebanyakannya daripada manusia. Yang itu yang akan menggetarkan jiwa kita, nak tengok kita ni istiqamah, konsisten ataupun tak untuk terus menyebut nama Allah dan meminta doa daripada Allah. Haji ni dia ada 6 rukun, Zah. Okey. Kita mula dengan ihram kan? Niat, kita kena ada niat. Kemudian apa yang kita boleh belajar daripada rukun ihram ni? Kita perlu belajar apa daripada nombor 1, ihram, Ustazah kan? Tahu. Dia ada pakaian ihram dia sendiri. Pakai ihram macam saya ni lah, putih-putih ni. Apa yang sebenarnya agaknya agama kita nak ajar daripada ihram ni? Ihram tu sendiri. Rukun yang pertama ni. Dia sama dengan takbiratul ihram. Bila kita Takbiratul solat, ihram dalam solat, Allahu Akbar. Yang tu surrender, seolah-olah memberitahu bahawa benda-benda lain tu tidak penting. Dia mengharamkan urusan-urusan lain, kecuali diri dia dengan Allah sahaja. So bila seseorang berada dalam state of ihram, dia perlu berdisiplin. Dia perlu mengawal diri dia. Dan kemudian dia menjaga hubungan dengan diri, hubungan dia dengan Allah dan hubungan dengan manusia, dan mengatur urus nikmat yang Allah beri. Allah bagi pakaian, Allah bagi untuk perhiasan, kan macam mana dia urus atur. Dan kemudian bagaimana dia perlu hidup untuk dunia ni, macam dia mungkin memburu nak makan dan sebagainya kan, tapi waktu tu pula tidak dibenarkan memburu. Jadi waktu tu dia kena menahan diri dia. So maksudnya dia macam puasa jugalah kan? Dia macam betul, tahan diri, tak payahlah memburu. Ikutlah apa yang makan disediakan, apa yang kamu dapat, apa yang kamu spend. Kenapa memburu? Memang orang pergi Mekah takkan berburu, tapi apa? Berburu tu maksudnya kita memburu, memang memburu mencari makan. Tapi kat situ memburu yang di hutan. Dulu ialah berburu, betul. Sekarang adalah makna kita nak apa yang kita nak, bukan apa yang disediakan. Ya, tapi tidaklah menjadi seperti itu, tapi tetap juga maksud dia memburu, pergi memburu kancil ke, memburu. Boleh berlaku memburu. Dia maksudnya kita tak tahu. Lari daripada matlamat, Ustazah kan? Macam betul, macam itulah, lari daripada matlamat. Dan juga yang indahnya adalah hubungan antara suami isteri, syahwat. Tidak boleh. Tidak boleh, tidak dibenarkan. Macam siang Ramadan. Dan yang cantiknya in the state of ihram ni, Ustaz, yang saya paling suka adalah ihram ini dia ada dua apa orang kata tu, dua pengajaran besar. Pengajaran yang pertama itu adalah ihram ini kita ada keterikatan dengan Allah SWT dalam waktu kita mendisiplinkan diri kita. Kita kena memandang bahawa semua manusia ini adalah sama. Itu yang kesamarataan. Dia especially bagi lelaki lah. Kalau perempuan kita dalam ihram macam biasa je. Lelaki ni. Jadi dia ada kesamarataan, dia ada kesatuan. Kemudian dia ada pengalaman yang kita panggil eskatologi. Eskatologi, hari kiamat. Hari kiamat.
Sebabnya dia kena memakai pakaian kiamat. Dia akan dimatikan, dikafankan, subhanallah. dan mungkin akan dibangkitkan dengan pakaian seperti itu. Dan malah siapa yang meninggal dunia dalam keadaan itu, dia akan dikebumikan dengan pakaian ihram dia, dan dia akan bangkit dengan pakaian ihram di hari kiamat nanti. Masya Allah. So dia satu, orang kata, pengalaman eskatologi yang kalau ihram ini berat pada lelaki kerana pakaian dia membawa kepada satu makna yang lain, iaitu makna qawam, leadership, kepimpinan. Jadi maksudnya yang kena lebih berat beban itu adalah lelaki dari sudut pakaian ihramnya. Sebab dia kena pakai 2 helai, Ustaz, tanpa memakai sebarang jahit yang bercantum. Berjahit tak boleh? Tak boleh. Kemudian tak boleh tutup kepala walau apa kondisi sekalipun. Kan? Dan dia kena bersabar menahan rasa dan syahwat dia. Contohlah kan. Betul. Jaga aurat dia dalam keadaan pakaian yang tak sebanyak mana. 2 helai saja. Ridak dia, izar dia, kan. Tak boleh tutup kaki pula tu, Ustaz. Kalaupun musim sejuk, mana boleh pakai stokin. Jadi disiplin dia itu cukup tinggi kerana dia adalah ketua. Jadi ihram ini dia sebenarnya menonjolkan ataupun mengangkat martabat lelaki. Dalam keadaan dia seperti itu, dia kena jaga keluarga dia kalau dia bawa pergi haji. Dalam seperti itu, dia juga kena menghormati mungkin orang lain, pengurusan, membantu dan sebagainya. So itu 2 perkara lah, Ustaz, yang nampak perlu. sahabat-sahabat macam mana daripada rukun ihram itu sahaja, kaum lelaki tengah belajar untuk merendah diri, hormat peraturan Tuhan, jaga perkataan, jangan sampai rafath, menuturkan kalimat-kalimat romantik tak tentu pasal hingga membangkitkan syahwat. Saya sangat suka Ustazah mengaitkan dengan qawam, sebab suami pada hari ini sangat perlu kepada kualiti ini, dan musim haji membekalkan pengalaman susah tetapi menahan marah. Pengalaman itu Ustazah. Kalau Malaysia dia niat ihram biasanya di mana Ustazah? Kalau dia dah buat haji tamatuk tu, dia di hotel. Dia akan niatnya di hotel tu nanti. Sama ada hotel dia di Aziziyah, sebab dia sampai lambat, jadi dia tak masuk ke Mekah. Dia hanya masuk Mekah untuk completekan tawaf kudum kalau ifrad. Kalau tamatuk, dia completekan umrah dia. So dia akan patah balik ke Aziziyah. Jadi dia akan duduk di Aziziyah tu, dari situ lah, hotel tu lah dia akan berniat. Dia taklah jauh sangat kalau nak pergi ke ni, dalam lebih dekat lagi lah, pergi ke Masyair tu. Subhanallah. Ustaz, saya nak sentuh lagi yang pasal ihram ni. Jangan miss apa poin penting kita nak share Ustazah. Betul. Jadi ihram ini dia juga seolah-olah mematikan segala kehendak dan juga keperluan. Jadi sebelum kita dimatikan, kita kena bersedia untuk mematikan nafsu kita. Mematikan in the sense of jangan kita mati kerana nafsu lah. Jadi kita mematikan ego kita. Kan ada kesamarataan tu, dia kena mematikan semua rasa. Dan kemudiannya bila dia matikan semua itu, selesai hajinya, dia seolah-olah dia clean slate. Dia mendapat lembaran baru, dia dapat kehidupan baru, dia dapat peluang kedua. So selepas haji tu Ustaz, seolah-olah dia mati dihidupkan semula. Subhanallah. Patutlah bila saya study surah Al-Hajj Ustazah, surah haji bermula dengan eskatologi. Melepaskan bayi yang disusu, mak mengandung gugur, eskatologi. Tapi ada cerita pasal penciptaan manusia. Sebab Ustazah sebut tadi, cerita lahir umpama bayi yang tak ada dosa. So Masya Allah, memang cantik sangat Al-Quran menggambarkan eskatologi musim haji dalam surah haji. Ini cerita tentang bayi lahir daripada perut seorang mak. Dia bukan hanya bukti ada kehidupan selepas mati. Betul. Sebab Allah buat benda tu ketika di alam rahim, benda tak ada kepada ada. Tetapi juga menggambarkan mabrur itu sendiri, umpama bayi yang tak ada dosa. Subhanallah. Dan sangat indah kita ada kehidupan selepas kita maksudnya adanya second life. Waktu dalam kita tempoh hidup tu ada second chance. Semasa kita hidup, kita bukan bercakap tentang akhirat ni, mana second life. Allah memberikan peluang kedua. Dengan haji yang mabrur. Subhanallah. After kita selesaikan rukun, kan nama dosa kan? Rukun haji ni kan? After ihram,
Selesai. Kita pergi kepada rukun kedua Ustazah. Rukun kedua adalah tawaf. Bolehlah kita ambil macam tu Ustaz. Kita ambil macam tu lah kot. Okay. Tawaf ni pula Ustazah, mungkin adik-adik duk tanya kan, kenapa nak kena pusing 7 kali? Bagi Ustazah lah, apa agaknya perkara paling besar yang kita patut belajar daripada aktiviti berpusing berkenaan? Masya-Allah. Tawaf berkenaan tu. Ya. Tawaf, kalau ifadah ni adalah Kalau lepas. haji ifadah, dia tawaf itu selepas selesai lah. Lepas selesai. Yang ni Tapi adalah dia akan buat tawaf kudum. tawaf kudum. Okey, tawaf kudum. Macam mana Ustazah merasai sesuatu tak daripada aktiviti? Sangat. Sebab bila tawaf ni kita akan bercampur lelaki dengan perempuan. Pastinya, faham? Dan sistem itu dibentuk bukan manusia tapi dibentuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita akan berhadapan dengan kesesakan yang menyebabkan kita tak ada peluang berjalan ikut kehendak kita. Jadi kita kena berjalan tu ikut arus manusia. So kita kita sedang berjalan ni, kiri kanan depan belakang kita manusia ni. So kalau kita nak buat kita punya gagasan ataupun sistem kita sendiri fail Ustaz. Fail. Walaupun kita bergerak dalam jamaah kita, kumpulan kita pun. Ya, nanti dia akan ada orang yang Pintas. cross, ada yang betul yang pintas. Suami isteri pun boleh terpisah juga. Ya, benda itu Sebab berlaku biasa. Tidak musim haji pun. Ini ke musim haji. Ya. Masya Allah. Jadi maksudnya macam Allah nak bagi tahu apa sahaja yang namanya ibadah, you have to do it according to what I desire. According to my desire. So not according to your desire. So jadi ibadah ini dia bukan masalah rasa nak buat, tapi kena ikut apa yang Allah suruh. Jadi kalau kita ni macam aku nak beribadah, aku suka bersedekah, so dia akan bersedekah je lah kan. Jadi dia tak tengok benda lain. Sedangkan ibadah itu apa yang Allah suka. Allah suka solat, Allah suka puasa. Walaupun kita tak suka, Allah suka kita tutup aurat. Walaupun kita tak suka tutup aurat, tapi Allah suka. Jadi maksudnya ibadah itu kena ikut apa yang Allah dah sistemkan. Dan kemudian kena buang rasa tu. Rasa suka, rasa tak suka macam tu kan. Rasa tak sukalah puasa ni, tak boleh. Dia kena ikut apa yang Allah nak. Baik, yang kedua, rasa ini adalah pilihan. Kita yang memilih untuk rasa selesa ataupun tidak dalam keadaan kita tawaf bersesak tu Ustaz. Jadi kalaulah bersesak-sesak, lagi tu belum dengan raudahnya lagi, belum masuk Hijr Ismailnya lagi kan. Raudah Nabawi, Raudah Masjid Nabawi kan. Okay. Belum lagi kita nak pergi kucup Hajarul Aswad, contohlah kan. Dengan sesakan itu. So apa yang kita pandang pada sesak itu? Kadang-kadang kita akan pandang apa orang ni siku dia tu macam sangat lah, kita jeling dia kan, atau kita tepis dia ke, ataupun kita dalam macam-macam kita pun buat kita punya teritori kan. Tapi yang Allah nak tunjukkan adalah macam mana kita adjust rasa kita. Adjust rasa kita itu sampai kita dapat mardatillah. Sampai Allah redha pada kita. Oh, kau adjust according to what I want. Sampai you korbankan you punya desire. So ini sesuatu yang indah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu yang Allah cari. Dia bukan natijah kejayaan kita pada 7 tawaf itu, tapi sejauh mana kita melalui proses yang disistemkan ibadah itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So pilihan. Kalau setengah orang dah kena tolak tu, alhamdulillah ya Allah, dapat juga kena urut. Contohlah kan. Wah, ini spa ni, dia rasa panas berpeluh-peluh ni lagi. Ustaz dengan nafas orang lagi, dengan bau ketiak orang lagi kan. So you have to choose. Tak ada pengalaman ni. Ya, dan satu Tawaf lagi khusyuk. Jadi macam mana dengan tawaf itu kita boleh khusyuk. Jadi dia adalah satu pengalaman yang cukup indah Ustaz. So it is just between I, myself and Allah. Macam tu, seolah-olah macam tu. So kita boleh shut, kita yang memilih juga rasa tu. Kita kunci segala pengalaman kita dengan orang lain, memaafkan mereka dengan bau, pelbagai bau itu, dan kemudian kita melalui itu dengan, ya Allah, yang saya cari hanyalah Engkau. Dia tak sama dengan khusyuk semayang kan? Tak sama Ustaz. Sebab dia kena sambil berjalan, sambil tengok kita nak pergi ke mana, sambil kira berapa ni round yang keberapa dah ni.
Ada pengajaran move on juga Ustazah. Ya, Ustaz, betul. Sakit macam mana pun kena pusing. Kena terus. Kena Subhanallah, teruskan. baru perasan. Dan ada memang pengalaman-pengalaman orang yang sibuk waktu tawaf tu. Apalah makcik ni bau ketiak depan ni kan. Ustaz, Ni nak cakap dia dalam hati dia. Dia sebut dalam hati je. Lepas tu dia balik Ustaz. Sampai ke hotel, dia kata kenapa bau tu tak hilang. Rupa-rupanya dari diri dia sendiri. Astaghfirullahalazim. Dan bila dia nak pergi umrah dengan saya pun dia cakap, Ustazah, macam mana Ustazah saya nak cover balik Ustazah. So saya tak tahulah cara macam mana nak cover. Tapi mengatasinya, mengurangkannya, saya tak kata saya tahulah. So dia kata dia yakin itu yang Allah nak ingatkan pada diri dia. Tahap kompromi yang paling tinggi kan, hadiah daripada musim haji. Saya suka istilah Ustazah, khusyuk sampai ke tahap kita hanya dengan Allah dan memaafkan semua orang. Ini mahal. Subhanallah. Itu untuk kita punya tawaf lah. Kita punya tawaf. Kita bergerak kepada yang seterusnya. Ke mana Ustazah? Kita ke Arafah ke? Boleh Ustaz? Kita ke Arafah kan? Boleh. Kita wukuf di Arafah. Sekejap. Ustaz, Arafah dengan, yelah tak ada pengalaman ni, masalah lah ni. Berapa kilometer Ustazah? Lebih kurang. Berapa Ustaz ya? Kita daripada... Tak jalan kot, ada bas kot Ustaz. Ya, daripada Aziziah. Kalau daripada Aziziah tu ada 5 tak? 5 kilometer. 5, 6, 7 je. Kalau daripada Aziziah Ustaz, kalau daripada Mekah dia lebih. Lebih 9 kot. 9 kilometer. I see. Ya, dia bukan jauh. Dia sebab ramai. Dia bukan jauh. Dia punya soal point ramai. dia. Soalan ramai sebab semua yang ada di situ kena wukuf pada waktu yang tertentu dan yang sama. Jadi bila kita lepas Zuhur 9 Zulhijjah. Dia mesti sudah berada di situ. Betul. So dia dah kena bergerak lebih awal daripada itu. Tak kira di mana anda berniaga, di bandar yang sibuk atau di kampung yang tenang, setiap peniaga perlukan cara pembayaran yang mudah, cepat dan selamat. Memperkenalkan Toyib Pay, platform payment gateway patuh syariah yang membolehkan anda menerima bayaran secara online walaupun anda tiada laman web. Sesuai untuk semua jenis perniagaan, dari penjual kecil, peniaga online, perniagaan sederhana, hinggalah organisasi besar dan NGO. Tak kira di bandar atau kampung, pembayaran anda sentiasa lancar. Daftar percuma dengan hanya RM1 per transaksi. Kami juga menawarkan pakej santai tanpa caj transaksi khusus untuk organisasi berkaitan agama Islam yang tidak berorientasikan keuntungan. Semuanya direka untuk memudahkan perjalanan perniagaan anda. Lebih 130,000 merchant kini menggunakan Toyib Pay. Percayakan kami untuk melancarkan urusan jual beli anda setiap hari. Nantikan features terbaru yang akan ditawarkan. Virtual Account, Toyib Gold, DIY Web, sertai kami hari ini. Mudah, cepat, selamat. Itulah Toyib Pay. Daftar akaun Toyib Pay sekarang. Layari toyibpay.com. So kita ke Arafah Ustazah. Baik. Kita ke Arafah. Apa yang berlaku di Arafah? Kita kena wukuf di Arafah. Jadi wukuf ini maksudnya kita berhenti sejenak lah, dan basically kita akan ada tempat dan ruang di situ dengan padang yang luas, kemah-kemah Sudah disediakan. Kan? Dan Arafah ini dia hidup, benar-benar tanah yang hidup dia setahun sekali saja, iaitu pada 9 Zulhijjah. Dengan ramainya orang. Kalau tak, dia kemah dia tu kosong sajalah. Faham. Dia hidupnya itu, hayat dia sekali saja dalam setahun, iaitu pada 9 Zulhijjah.
Waktu tu orang ramai, makan minumnya lagi kan. Lepas tu tandasnya memang menjadi orang kata tempat buruan. So Tempat buruan. tempat buruan manusia, tempat rebutan. Wukuf di Arafah ini kalau kita tengok sejarahnya, Arafah dia datang selepas tarwiyah. Jadi baginda Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim AS, dia waktu tarwiyah tu, dia masih lagi teragak-agak dengan mimpi dia. Ustazah, dia tarwiyah ni mimpi. apa? Ada yang tanya. Okey, tarwiyah tu pada 8 Zulhijjah kita pergi ke Mina dulu. Kita ke Mina Instead dulu, of kita daripada hotel terus ke Arafah, kita akan situ transit dulu di Mina. So ini yang sunnah Nabi. Tapi kalau kita ikut tabung haji dia akan pastikan keselamatan kita terlebih dululah. Jadi kalau kita tak selamat, sebab ramai orang nak kejar petus sunnah Nabi ni. Di Mina. Di Mina. Dia orang akan kumpul di Mina dulu dan kemudian 9 tu baru dia bergerak pergi ke Arafah. Jadi kalau dia boleh berlaku direct terus dia boleh berlaku direct terus daripada mengambil Mekah kira situasi hotel. keselamatan di situ. Exactly. So jadi kalau tarwiyah ini dia di Mina. So semasa di Mina, Nabi Ibrahim dia mimpi. Jadi dia tarwiyah tu dia nampak dalam mimpi dia ro'a kan. Tarwiyah itu ada kaitan dengan ru'yah. Ru'yah dia dengan maksudnya dia nampak dalam mimpi dia tu. Subhanallah. Dan kemudian benda itu berlaku beberapa kali kan dia mimpi. Betul dia nampak. Dan kemudian dia tak confirm lagi. Betul. So sehinggalah apabila dia berada di Arafah, di bumi Arafah. Saya ambil riwayat yang ni lah Ustaz supaya dia lebih memahami sebab dia ada banyak riwayat Betul. Bila Arafah tu dia baru confirm memang dia kena korban. Dia korban siapa? Anak dia. Sebab Nabi Ibrahim ni dia jenis individu yang suka berkorban. Beratus-ratus kambing dia korban sebelum ni Ustaz. Subhanallah. Kan? Cuma ada satu masa tu bila masyarakat yang tengok Nabi Ibrahim sangat banyak berkorban, jadi dia tertarik dan dia kata, wahai Ibrahim, banyaknya korban engkau kan, apa yang boleh membawa motivasi engkau untuk berkorban. Jadi dia kata, diri kita ni semua milik Allah. Dia kata, dan kalaulah Allah kurniakan aku seorang anak dan Allah suruh aku korbankan anak itu, pasti aku akan korbankan kerana pemilikan kita tu nil atau zero. Jadi rupanya memang Allah uji dia. Kemudiannya bila ada anak, satu-satunya anak Nabi Ismail, dan dia perlu korbankan. So waktu dia nak confirm itu adalah semasa di Arafah ini. Jadi baru dia arif. Subhanallah. Baru dia tahu, baru dia realise ini adalah sesuatu yang penting. Dan oleh itu Arafah ini dia wukuf tu maksudnya macam ada ruang jeda. Wakaf kan? Dia wakaf, ruang berhenti. jeda. Dia ruang diam sejenak. Jeda ni apa Ustaz Gen Z tanya tu? Allah Allah. Ruang bertenang kot. Betul. Pause. Pause. You adik-adik main game kan? Pause tu jeda lah tu. Pause kejap tu jeda, betul. Jadi dia ruang diam jeda. sejenak dan kemudian kat situ kan masa wukuf kita kena banyak berdoa Ustaz. Banyak berdoa. Banyak berzikir. Banyak doa. Zuhur sampai maghrib Ustaz? Sampai ke maghrib. Sampai malam tu lagi kalau boleh. Sampai malam lagi. Sampai malam. And then kat sini yang kita sebut Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah bila kamu berada di Arafah. Itu secara hukum fikahnya. Tapi kalau ikut Nabi Ibrahim tu, rupanya itulah dia pengetahuan. Itulah momen paling penting. Momen paling penting dan momen itu nak dapat awak kena bersedia untuk muhasabah, untuk minta kepada Allah, dan dalam masa yang sama juga kena berada dalam posisi aku akan mati selepas ni, boleh tak aku buat menyelesaikan tugas selepas ini. Sebab apa? Sebab Nabi Ibrahim dia fikir, ini ke destinasinya, ini ke matlamatnya, dan kemudian dia perlu korbankan perkara yang paling dicintai, iaitulah anak dia sendiri. Jadi menyebabkan dia mesti terfikir, habis tu siapa nak jadi Nabi lepas ni? Betul. Kan dia akan memutuskan revelation ataupun memutuskan wahyu ataupun jalan kenabian itu sendiri kan. Jadi dia buang perkara itu semua walaupun dia tahu destinasi itu adalah sesangat merisikokan, tapi dia sanggup korban. Dan akhirnya yang boleh kita dapat juga daripada peristiwa Arafah ataupun rukun kita wukuf di Arafah ini, Al-Hajju Arafah, adalah kita kena meru'yah jiwa kita. Meru'yah, ruqyah. Ruqyah.
Dia bukan saja ruqyah, nampak tu ruqyah. Bukan saja muhasabah, tapi kena ruqyah ataupun kita zikir, bersihkan diri kita, dan kita kena buat jalan untuk hidup yang baru selepas tu. Eskatologi di situlah kot Ustazah. Ya, betul. Seluruh umat berhimpun di situ hingga ke petang. Dan mereka akan bergerak ke destinasi seterusnya kan Ustazah kan? Betul. Mabit ke di Ya, betul. Mabit di Muzdalifah. di Muzdalifah dan di situ Dia on the way ke Mina. On the way ke Mina. Dia macam patah balik dah. Mula nak patah balik dah. Di Muzdalifah apa berlaku Ustazah? Di Muzdalifah kita biasanya berlalulah malam. Malam tu kita berada di situ untuk beberapa jam. Dan kemudian kita akan mencari batu. Kita cari batu sebagai persiapan untuk ke Mina. Dan di Muzdalifah ini sangat digalakkan juga meneruskan doa-doa kita. Dan malah mabit di Muzdalifah ini menunjukkan dalam mengharungi kehidupan kita yang kita sudah mati dan dapat dihidupkan kembali lagi, atau kita dapat the second chance of our life, you have to prepare. So prepare ini adalah mencari batu. Jadi batu tu perlu disusun pula. 7 Untuk 3 jamrah tu. Untuk 3 jamarat. Boleh kena kutip satu lah. Ambil lebih tak boleh? Ya? Boleh ambil lebih batu. Boleh lah. je sebenarnya. Tapi kalau kita dah lontar tu nak kutip balik tu, dia kat situ tu payahlah. Mustahil lah boleh. So, tapi dia punya simbolik dia itu adalah pelambangan di mana kita buat persediaan. Subhanallah. Dan kemudian terlantarnya kita akan terlantar jadi gelandangan Ustaz. Di situ. Kita akan jadi gelandangan. So walaupun kita, orang kata kita ini orang yang terhormat ke kan, jadi bila mabit ni Muzdalifah ini, dia macam sama, sekarang yang saya petik ada beberapa orang ustaz kata macam duduk kandang kambing. Allahu Akbar. Sebab kita punya apa kata tu, number kalau dulu maktab ke apa ke kan, jadi kita ada nombor-nombor kita sendiri, so kita kena masuk ikut kita punya tempat je, tak boleh ikut tempat lain. Regardless laju siapa kat Malaysia? Ya. Kecuali kalau dia tak sempat sampai, maka dia punya mabitnya hanya dalam kenderaan. Jadi dia tak turun lah, tak dapat lah yang cari batu tu Ustaz. Jadi dia akan dibekalkan anyhow dengan batu tu. Saya tengah nampak cantik susunan ni. Subhanallah. Ihram tu dia mengajar kita tadi untuk hidup ni ada peraturan. Bila sekali kita dah niat, jangan buat benda yang bercanggah dengan Tuhan. Bila tawaf pula, kita belajar move on lah. Kita maafkan semua orang. Subhanallah. Di Arafah, kita berdoa, kita mohon Allah ampunkan dosa, kita umpama bayi yang baru keluar. Dan bila Ustazah sebut pula tadi pasal mengutip batu ni, dia perlambangan kepada, aku nak mulakan hidup baru, tapi aku kena buat bekalan. Batu-batu tu memberikan simbolik bekalan. Persediaan bekalan, yes. Dan persiapan tu akan disambut pula dengan satu lagi checkpoint. Itulah membaling tu. Ya, melontar. Betul. Batu tu untuk kat situ kan? Di Mina. So kita ke Mina. Dia cari batu kat Muzdalifah. Cari batu di Muzdalifah. Melontarnya di Mina Ustaz. Kat situ tak ada batu ke? Ada, tapi dia punya perjalanan dia, checkpoint dia macam tu lah. Gen Z tanya kenapa Ustazah? Kenapa kena kutip batu kat Muzdalifah? Ya, kalau ikut logiknya, persiapan itu seawal yang mungkin. Dia bukan last minute. Persiapan kena seawal mungkin. Jangan sampai sana baru nak cari batu. Betul. Jangan exam esok baru nak ready. Subhanallah. Ya Allah. Ya Allah. Cantik di sebalik fiqah ni. Ada benda dia. Okay, Ustazah, kita lanjutkan kepada jamrah tu. So, bila kita baling batu tu, 7 batu lah. Itu baling apa sebenarnya Ustazah? Dia panggil jamarat. Jamarat ini tempat melontar. Jadi tempat melontar itu, dan dia ada 3 tempat melontar. Nama dia yang paling besar on the 10th of Zulhijjah itself. Dia satu je kita lontar, iaitu di Jamrah Aqabah Kubra. Dia juga dikenali sebagai Kubra. Yang hujung sekali tu? Ya, yang hujung sekali dia lah yang paling jauh.
Jadi Aqabah Kubra. Aqabah ni kenapa nama Aqabah? Aqabah ini actually merujuk kepada jalan yang berbukit di sebalik di antara dua gunung. Jadi maksudnya jalan itu akan jadi sempit. Patutnya tengah-tengah gunung tu tak payahlah ada bukit. Tapi sebab ada bukit, ada tempat tinggi dan kita tak ada choice lain melainkan kena tempuh juga bukit tu. So dia sebelah kiri kanan gunung. Jadi dia nak menempuh ni dia kena melalui pendakian dan jalan yang agak sempit untuk dia turun kembali. Sebab tu nama dia Aqabah. Kerana dia punya posisi serta logistik dia itu, keadaan dia di situ. Dan dinamakan Jamrah Kubra kerana kita memang kena ada usaha yang lebih untuk sampai di situ dan dia agak jauh berbanding daripada Wusta dan juga Sughra. So Wusta tu sebab dia terletak di antara Sughra dengan Aqabah. Sughra ni yang paling kecil, dia paling dekat dengan Mina. Kalau Aqabah dia dah sampai dah. Nak sampai ke Mekah pula. Patutlah dalam surah Al-Balad pun ada kalimat tu. Falaqtahamal Aqabah. Mengapa kamu tidak melompat? Kamu tidak bergerak mengatasi Aqabah? Ya, betul. Tak mendaki kan. Macam tu Ustaz. Okey. Masya-Allah. Kita baling setan ke apa Ustaz? Okay. So that jamarat can be pusat ataupun center. Center yang sebenarnya simbolik kepada center dalam hati kita. Center dalam hati kita ini maksudnya bila kita buat aktiviti apa-apa semua, dia akan ada hasutan daripada syaitan. Yeah. Dan hasutan daripada syaitan itu yang buat ni menderma tangan. Tapi yang menjadi penentu, membatalkan, mengesahkannya itu adalah hati. Dengan niat kita. Betul. Ataupun nanti kita terasa alah aku je yang memberi, nak riak lah pula kan. Ataupun kita rasa selama ni aku je yang berkorban. Jauh ni tangan dengan hati kan. Tapi hati tu yang memainkan peranan dia. Jadi pusatnya yang berada di situ. Dan syaitan akan mengganggu kita pada pusat-pusatnya. Jadi pada centernya itu. Sama ada dalam bentuk kecil, sama ada dalam bentuk yang pertengahan ataupun dalam bentuk yang kubra. Tapi yang nak sebutnya, sebahagian ulama pula menyatakan kenapa dinamakan Aqabah dan Kubra, because you kena melawan nafsu yang paling susah itu adalah nafsu amarah. Jadi nafsu amarah itu dia sebenarnya bila tu bukan kita setan tu berada di situ yang dekat di situ tidak. Tapi dia menyatakan you need a process. The process untuk buat preparation, persediaan itu tadi sendiri. Kemudian jalannya jauh. Jadi maksudnya nak pergi ke pusat itu mungkin jalan dia jauh. Jadi yang ialah kaki dengan hati pun jauh juga Ustaz kan. Macam-macam lah dia berkait rapat dengan niat dan sebagainya. Rejam tu perkataan yang kita guna pada setan kan Ustaz? Ya, betul. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rejam ni maksudnya menjarakkan diri. So malang sangatlah kalau kita dah baling batu lontar jamrah, kita menjarakkan diri daripada setan. Tapi kita tak aware, kita tak sedar yang bila kita balik ke Malaysia, kita masih boleh diganggu kan Ustazah? Ya, dan dia tak jumpalah jamarat dalam hati dia dia tak tu. jumpa jamarat dalam hati. Ya. Dia tak sedar malam itu ada sistem yang mentadbir. So agama ni memang dia ada latihan. Ya. Dan dia ada hikmah di sebalik tu yang perlu diamalkan dalam kehidupan. Betul. Subhanallah. Dan saya nampak benda ni secara psikologi pendidikan Ustaz. Sebab saya juga adalah pendidik. Dia sangat praktikal untuk kaum lelaki. Sangat praktikal untuk kaum kawam ni. Ya. Kerana kaum lelaki dia tak boleh duduk dan mendengar. Dia mesti tidur kebanyakannya Ustaz. Ustaz lah selaku guru kan. Mesti Ustaz sendiri ada pengalaman. Jadi lelaki ni dia perlu ada yang dipanggil kinestetik punya sentuhan. Tactile. Pengajaran itu dia perlu ada perjalanan sekali. Perlu ada sesuatu praktikal yang dia buat sendiri. Kan jadi baru dia learn something. So the same thing goes to ibadah haji ini. Dia sebenarnya specifically designed untuk lelaki. Divine designation. Masya Allah. Patutlah ramai perempuan dalam majlis-majlis ilmu. Dan kaum lelaki lebih cepat belajar dengan ada aktiviti tak? Ya, aktiviti ada tak? Aktiviti tak? Sebab saya pun ada pengalaman yang ada training Ustazah. Betul. Jadi lelaki akan bagi feedback baik.
bila ada kinestetik. Kalau lecture ni Allah kurniakan kepada orang perempuan. Orang perempuan, ya. Masya Allah, subhanallah. Saya suka sangat Ustazah sebut specifically design for men ni. Wah, subhanallah. Ya Ustaz, sebab tu lelaki, suami, dia tidak wajib untuk memberikan infak kepada isteri untuk pergi haji. Sebab itu keupayaan masing-masing. Yang manis tata'a tu kan, siapa yang mampu. Jadi kemampuan seorang macam wanita, saya tak boleh minta suami saya abang wajib, tak boleh, kecuali kalau dia setuju. Itu bukan tanggungjawab seorang suami sebenarnya. Dia perlu lepaskan diri dia je dulu. Tapi kalau dia bawa isteri dia tu, dia adalah suami yang luar biasa lah. Alhamdulillah, selesai kita di Jamrah, kita buka fikiran dia. Sesi kali ni kita hanya buka fikiran betapa mendalamnya maksud-maksud agama ni pada manasik berkenaan. After kita selesai di Jamrah Ustazah, kita tahlul kan? Sekejap. Kalau tu kita pergi tawaf balik lah Ustaz. Kita tawaf balik, dan tawaf itu namanya ifadah. Jadi kita kembali balik pada tawaf, and then kesempurnakan dengan sa'i bagi siapa yang belum tunaikan sa'i. Sekejap saja, kita pause sekejap, kita berjeda sekejap di sa'i. Masya Allah. Ustazah sebagai ibu, saya rasa pasti ada nilai sentimental yang hanya ada di Safa Marwah kan Ustazah? Betul. Apa Ustazah boleh rasa di situ? Wow. Dia lambang kasih sayang seorang ibu yang tak bertepi Ustaz. Lambang kasih sayang ibu yang tidak bertepi. Lambang kasih sayang seorang ibu. But then Allah bagi tahu sayangnya dia tu kepada kita, Nabi yang bagi tahu kita, sayangnya Allah pada hamba-Nya melebihi sayang seorang ibu kepada anaknya. Sayang Allah kepada seorang hamba lebih daripada seorang ibu pada anaknya. Jadi kalaulah kita boleh bersemangat untuk teruskan ni, kerana Hajar ni aku malulah, Hajar boleh buat, kenapa aku tak boleh buat, contoh kan. Saya bagi motivasi tu pada anak saya. Masa tu kita dalam bulan puasa, anak saya 7 tahun Ustaz. Dia tawaf tu dia dah pucat dah sebab dia puasa kan. Ini 90 tu ke Ustaz? 990? Tak, anak saya. Anak sorry. saya pergi umrah. Jadi dia tak mampu nak buat umrah tu. 7 tahun? Masa tu 7 tahun. Muka dia pucat semacam. Saya cakap lah dengan Ustaz, saya kata Ustaz, kita kena get ready ni kot, nak bawa kursi roda ke apa ke kan. Sa'i ni sebelum sa'i, lepas tawaf. Okay. Jadi masa nak sa'i tu dia cakap, Umi, I don't think I can finish it, dia kata. Lepas tu ada seorang makcik cakap, Ustazah, pimpin tangan dia, bagi semangat, dia cakap. Dia bisik lah tu, Allah yang buka hati dia untuk bisik saya kan. Sebelum tu dia Ustazah lepas. Betul, dia tawaf sekali sama lah. Lepas tu selepas habis tawaf tu saya tak pegang. Lepas tu pimpin tangan dia. Lepas tu dia kata bagi semangat. Lepas tu semangat. So and then saya kata pun okey lah. Saya kata wise, saya kata kita habiskan satu set lagi, ini sa'i. Lepas tu dia mata dia macam tak boleh nak buka. Dah sa'i kat mana, dari mana ke mana. Dia tanya tu, saya meremang bulu roma, saya nak bagi tahu yang itu 3 kilometer juga. Pergi nak habiskan 3 kilometer ni nak bawa dia kan. Lepas tu saya cakap dengan dia, wise, saya kata, tempat ini adalah tempat kasih seorang ibu. Dia rupanya dah belajar dah. Kasih seorang ibu yang bernama Siti Hajar kepada anak andanya Nabi Ismail. So saya kata, sebab dia sebelum ni tahu saya pergi umrah. Dia tak pernah ikut. So saya cakap dengan dia, setiap kali Umi datang umrah, bila Umi sampai sini, tempat ini mengenangkan awak pada saya. Mengenangkan saya pada awak. Maksudnya Umi akan teringat awak. Rupa-rupanya Ustaz, dia memang bersemangat. Dan saya tak pegang tangan Ustaz. Dia pula sama dengan mutawif. Gerak dia. Lepas tu sampai penghujung nak berbuka puasa, dia boleh ambil air, cawan air tu, air teh lah, masa tu ada orang sedekah kan, bagi semua pada jemaah-jemaah kami ni. So saya kata subhanallah, 3 kilometers, dan dia boleh bersemangat waktu tu. Itu bulan puasa? Ya, pada bulan puasa. Sa'i tu 7 tahun? Ya. Dan apa yang saya rasakan adalah dalam perjalanan sa'i tu, yang kita kena cari dan kita kena faham adalah cinta Allah pada kita Ustaz. Sebab Sayyidatina Hajar, dia ditinggalkan oleh suami. Dan waktu tu yang ada dalam genggaman dia hanyalah cinta Allah. Sebab dia tanya, tempat ini awak punya pandangan ke ataupun Allah yang tentukan? So bila Nabi Ibrahim kata Allah yang tentukan,
So dia punya rasa cinta daripada Allah melebihi cinta daripada suami dia, Ustaz. Dan dia percaya. Percaya. Sangat-sangat banyak yang kita boleh dapat daripada Sa'i ini. Kepercayaan dia itu tidak menjadikan dia pula orang yang alpa dan leka. Tak adalah pula dia duduk je kan. Goyang kaki. Goyang tu kaki. membantu, Ya, tapi dia daripada kalimah ikhtiar, khiyar, dia memilih untuk ikhtiar. Dia memilih untuk berusaha daripada sofa ke marwah, sofa ke marwah. Itulah sa'i kan Ustazah. Itulah dia sa'i dia. Sa'ya kan. Sa'ya. Dia kena berusaha. Subhanallah. Dan Ustaz, dia tidak meletakkan pula sa'i dia itu, usaha dia itu mesti natijahnya ada. Dia terus berusaha tanpa putus harap. Sampai Allah yang takdirkan, okey, 7 kali, and then dia nampak adanya air membuak-buak, bukan dekat sofa, bukan dekat marwah, bukan in between sa'i, Bukan laluan dia pun bukan tadi. laluan dia, tapi dekat dengan anak andainya Nabi Ismail. So maksudnya apa yang kita nak sampaikan adalah Subhanallah. usaha je, dan usaha kita belum tentu mendatangkan hasil. Kerana hasil itu adalah keputusan Allah. Dan kadang-kadang rezeki itu bukan di tangan kita. Dia masuk ke tangan anak, melalui anak, Subhanallah. melalui pasangan kita, melalui ibu bapa kita, melalui orang lain. Usaha saja, Allah yang akan tentukan. Subhanallah. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Saya teringat bila bilik tafsir, syiar ni dia bukan hanya nama saya lah. Betul, Ustaz. Tetapi dia menggambarkan perasaan, syu'ur. Sesuatu yang kita rasa bila kita hadir satu lokasi yang bersejarah, kita diberikan pengetahuan. Dan dengan pengetahuan itu kita menghadirkan rasa kebesaran kisah yang berlaku di sini. Subhanallah, memang patutlah Safa Marwah ni Allah sebut sebagai sya'airillah. Masya-Allah. Safa Marwah. Cantik. Ustazah, after kita 3 km juga aku Ustazah kan. Penyudah haji ni di mana? Kita tamat di tahallul. Tahallul. Yes, betul. Kita tahallul pertama ada, Ustaz. Dia ada yang satu lagi tahallul sani. Tahallul yang pertama tu bila kita sudah selesai daripada melontar jamrah Aqabah. Jadi kita buat tahallul awal kita. So tahallul kita bolehlah awal, pakai baju. So semua yang 13 tu dia okey boleh buat, kecuali part yang syahwat dengan pasangan. Yang itu je dia tak boleh. So, jadi di situ dia akan tahallul saninya selepas dia menyudahkan tawaf dan juga sa'i. Cuma untuk mereka yang menunaikan haji ifrad tadi, Ustaz, sebab mungkin dia dah memilih untuk cover sa'i selepas tawaf kudum. Jadi dia buat tawaf kudum, lepas tu dia continue dengan sa'i. Jadi dia punya tawaf tu tak perlu disusuli oleh sa'i semula. Dia habis je tawaf, selesai dah tahallul sani. So tahallul sani tu maksudnya memang selesai dah, tak ada apa-apa lagi dah. Dia tak perlulah pula nak mengguntingkan rambut kali kedua ke, tak perlu. Itu amanah antara dia dengan Allah saja. So lepaslah semua, lepas tahallul tu dia dah boleh kembali lah kan. Berwangi-wangian apa Ustazah? Betul, Ustaz. Dia boleh korban, dia untuk teruskan korban lagi korban. ke apa ke. Okey. Di hujung ni lah Ustazah, banyak benda nak sembang, nak dapat semangat pada Ustazah ni, tapi itulah masa pun tak mengizinkan. Tetapi saya kalau tidak keberatan Ustazah yang sudah 3 kali Ustazah haji masya-Allah. Apa momen yang paling indah Ustazah? Agaknya momen yang paling indah bila 3 kali ni masya-Allah. Bila kita dengan Allah tu, kita berbicara dengan Allah tu. So contohnya, ya Allah, macam tak ada harapan aja ni aku nak mengucup Hajarul Aswad, contoh. Kan? Tapi dengan Engkau semuanya mudah ya Allah. Dia maka jadi zap sampai Ustaz mudah. Contoh. Memang berlaku. Ya, saya 3 kali alhamdulillah Ustaz. Dapat kucup Hajarul Aswad. Masya-Allah. Cuma saya rasa macam setiap kali pergi tu saya nak kucup Hajarul Aswad, saya fikir tak boleh tamak, jangan tamak. Saya kata sebab pernah okey. Dan 1 kali tu saya pergi sendiri, 2 kali tu saya bawa sahabat ataupun bawa anak lah, bawa orang lain lah untuk kucup Hajarul Aswad. Begitu juga di Hijir Ismail.
Solat di situ. Solat di situ, tapi dia ada momen yang sangat indah Ustaz. Momen indahnya adalah kalau kita nak buat sesuatu tu senang je, solat dulu, minta dulu pada Allah. Kita walaupun ada susunan strategi lah, nak buat gitulah, beginilah, pukul berapa kan, tapi kita lupa sebenarnya yang memiliki tempat itu adalah Allah. Kan kita pun dengan talbiyahnya tu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Kan dia pemilik tempat itu, pemilik segala-galanya. So kita tak minta. Bila kita minta pada orang lain, takut kita tu yang syarik. Kita jadilah syarikat dengan Allah, partnership pula pada Allah kan. So pernah satu masa pengalaman yang sangat indah itu, bila kita nak melakukan ibadah tu Allah mudahkan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, kan kita nak indahkan tu Ustaz. Kami sembahyang dulu 2 rakaat, lepas tu nak pergi ke Hijr Ismail. Tiba-tiba bila nak pergi tu ada polis terus jalan duduk depan kami. Jadi dia pun menuju tempat yang sama. Jadi kemudian dia toleh ke belakang, dia kata ikut saya. Maksudnya Ustaz, kami berjalan dengan iringan polis. Escort sampai masuk ke Hijr Ismail. Dia berdiri di depan, dia kata sembahyang di sini. Dia kepung kami dan kami tu berdua je Ustaz. Saya dengan kawan saya. Saya dengan kawan saya. Masya-Allah. Jadi saya kata subhanallah, rasa macam dia macam perbicaraan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di Hijr Ismail tu. Tu di Hijr Ismail. Semasa di Mekah. Kan? Ya, ada banyak momen-momen itu, dia momen antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu yang kita akan sentiasa mencari dan merindui that moment. Kalau nak cari pengalaman Ustazah ni, ada tulis mana-mana ke Ustazah? Tak ada Ustaz. Betul, setuju? Biarlah dia rahsia kan. Subhanallah. Dia rahsia. Tapi tak tahu lah kot kalau ada satu masa nanti nak tulis juga kan. Momen yang ni Ustazah, kalau ada yang mungkin bukanlah pahit, tapi nak ambil pengajaran. Kalau ada ke Ustazah? Ada. Yang perlu diambil perhatian kepada sesiapa yang nak menunaikan haji ni. Betul. Antaranya Ustazah. Dia hablum minan nas. Saya dengan ibu mentua saya, masa kami baru mula sampai tu, jadi saya macam sangat excited saya nak tengok Kaabah. Dan saya nak bawa mak mentua saya, ayah mentua saya tu tengok Kaabah. Dan pertama, kita nak doa. Betul-betul kita nak khusyuk kat situ. 1990? Jadi tahun 2006. Okay, umur saya dah 30 tahun lebih. Okay. Dan masa tu macam masuk ke masjid. Memang betul-betul nak ikut sunnah Nabi kan. So kita minum air zam-zam. Lepas tu tengok Kaabah. Time nak berdoa tu, ibu mentua saya bisik kat saya, ada tandas tak? Jadi waktu tu saya kata, pula baru sampai mak. Oi, kita belum, dalam hati baru sampai mak, takkan nak terkencing, saya kata kan. Dia kata saya tak sempat lagi nak tengok kelibat Kaabah ni kan. Takkan nak keluar balik, sebab nak pergi ke toilet tu kena keluar balik. Itu dalam, sebab saya tahu kat mana tandas kan. Lepas tu saya cakap, mak boleh tahan tak? Lepas tu mak mentua saya macam, dia macam boleh tahan ke dah? Lepas tu dia kata insya-Allah boleh. Kan? Bila disebut insya-Allah boleh, Ustaz, jam-jam tu juga saya yang rasa nak terkencing amat. Macam seolah-olah berpindah rasa nak terkencing tu kepada saya. Jadi saya kata, mak saya pula yang nak terkencing. Lepas tu mak saya kata, ya ke? Mak tak ada mak pula. Okay dah. Okay. Subhanallah. Jadi mak mentua saya lah yang temankan saya untuk pergi ke toilet, keluar ke Marwah, dekat sofa Marwah tu, kat bahagian Marwah Ustaz. Kena keluar tu. Lepas tu punyalah penuh, kebetulan dengan Allah punya izin, penuh Ustaz sampai ke tangga kita kena beratur tu. Ramai, panjang. Jadi akhirnya empat saya, mak mentua saya, ayah mentua saya, suami saya patah balik ke hotel Ustaz. Hanya kerana saya tak tahan. So saya kata subhanallah. So pengajarannya adalah, you minta aja dengan Allah. Minta aja dengan Allah. Sebab tempat itu adalah tempat yang dipilih oleh Allah sendiri kepada kita. Jadi kalau kita memang berazam untuk buat baik, Allah akan bagi kebaikan. Itu tempat yang walaupun kita tak suka, mungkin panas cuaca ke apa ke, tapi Allah suka tempat tu. Dan Allah sangat dekat. Kalau Allah ada tempat tu, kita panggil Baitullah lah kan, rumah Allah. Maksudnya Allah
suka dan Allah sangat hampir dengan kita. Allah pilih tempat yang logik akal ni memang tak ada sesiapa lah. Tak siapa yang ingin Ustaz ingin pergi melancong kat situ. Ketika permulaan Baitullah ni lah, Betul. padang pasir, kering kontang, tak ada tumbuhan, tak ada manusia. Betul Ustaz. Tiba-tiba Allah declare itu tempat yang namanya rumah aku, tempat yang paling aman. Sebab ramai orang dia faham aman ni rumah kena 3-4 tingkat. Aman ni kena ada ramai manusia. Tapi itulah Allah nak ajar. Tak macam tu cara Allah melihat Betul. keamanan dan perlindungan. Subhanallah, banyak sebenarnya nak sembang dengan Ustazah, tapi saya harap sesi ini membuka fikiran anda semua betapa banyak rahsia-rahsia yang boleh kita perolehi daripada musafir ke Tanah Suci Mekah ni. Kalau tidak boleh haji, umrah lah Ustazah kan. Ustazah, mungkin ada pesanan kepada sahabat-sahabat yang menyimpan cita-cita barangkali ataupun yang belum ada cita-cita. Ustazah, say something. Orang yang mungkin tak ada sebarang, aku dah kaya dah bisnes, nak haji ni nanti dulu kot. Ya. Okay. Pertama, niatkan dan jadikanlah keutamaan kita untuk komplitkan rukun Islam kita selagi kita masih hidup. Sebab rukun Islam tu bila kita tak buat dah expired. Maksudnya expired ni kita yang expired lagi bila matahari dah terbit sebelah barat kan. Jadi kita buat pun dia tak jadi guna. Jadi maksudnya bila kita bekerja tu, niatkan kita kumpulkan duit sikit-sikit itu untuk kita menyudahkan rukun Islam atau menyempurnakan rukun Islam kita dengan haji lah. Kemudian yang kedua, bila kita simpan di tabung haji, yang ini yang teknikal, ramai yang simpan tapi tidak mendaftar. Ramai simpan tapi tak tidak daftar haji. Jadi dia menyimpan di tabung haji dengan mendaftar untuk pergi haji, dia dua benda yang berbeza. Oh, dengar tu. Jadi Ini ramai penting. sebab saya tiap tahun mesti berjumpa dengan orang-orang yang kadang umur dah 60 tahun. Allah. Ustazah, saya terkilan sangat duit saya dekat dalam tabung haji tu. Saya bukan nak cakap besar Ustazah, dah ada ratus ribu. Dia simpan. Sebab dia peniaga, dia simpan. Tapi dia tidak mendaftar. Jadi dia kata, kenapa tak daftar ni? Rupanya 4 tahun yang lepas baru dia tahu kena daftar. So bila daftar tu umur dia sampai dia kata dia dah mati, hidup balik pun benda tu dia boleh pergi lagi. Patut daftar dulu baru menyimpan. Ya, kan? Macam itulah. Maksudnya sekarang ni dalam 1,500 macam tu dah boleh daftar. Tapi katanya akan berubah pula dia punya undang-undangnya 15,000 macam tu. Tapi 15,000 dah dapat queue lah. 15K dapat queue. Macam tu. Okey. Subhanallah. Jadi bab teknikal juga kena ambil tahu, sebab itu hablum minan nas. Ustazah, halang ni kita ada semangat musafir kerana rukun haji ni. Ustazah ada buat travel juga? Ya, antaranya apa Ustazah? Menerusi global? Ya, menerusi global travel and tours. Antaranya negara apa Ustazah? Kita boleh pergi ke Masjid Al-Aqsa. Wah, subhanallah. Kita boleh pergi ke China, pergi ke Yunnan, pergi ke Xi'an. Xi'an? China. Oh. Nak pergi ke Guangzhou pun boleh. Switzerland, pergi ke Uzbekistan. Banyak tempat lagi sebab dah travel kan. Saya kira joint venture dengan diorang. Dengan Ustaz Muhyiddin lah. Ya. MasyaAllah. Tapi insyaAllah hujung tahun ini, bulan 12, saya akan pergi menunaikan umrah juga. Bagi sesiapa yang nak pergi menunaikan umrah, let's go. Okay, take note semua. Ustazah Isfadiah dan Ustaz Muhyiddin akan mengadakan bersama dengan Global pada bulan 12 ni. Ada tarikh tak Ustazah? Kita belum berapa bulan Ustaz? Tak ingat Ustaz 20, maklumat lanjut di isfadiah.net. Ada punya Ustazah tak beritahu. Isfadiah.net. Tekan beg kuning sekarang. Subhanallah. Tak adalah. Isfadiah.net. Isfadiah.net. Tekan di situ dan itu juga blog personal atau personal Ustaz. Masya-Allah. Subhanallah, Isfadiah.net. Ya, dan bagi sesiapa yang tak dapat menunaikan haji, fastabiqul khairat, teruskan buat kebaikan. Betul. Dan juga korban. Buat korban, Ustaz juga buat korban Ustaz kan? Buat. Saya pun ada juga, orang kata ada larakan kongsi. Jadi kami buat korban. So lakukanlah korban. Kalau nak korban, Ustazah ada cara kan? Isfadiah.net. Pergi ke isfadiah.net juga. So di situlah berhimpunnya jamarat, masya-Allah. Dalam isfadiah.net. Ustazah, di hujung ni kita ada soalan wajib kepada setiap panel. Soalan simple je, tapi nak bagi motivasi kepada semua. Baik. Apabila Ustazah diuji dengan apa-apa ujian dalam kehidupan, agaknya ayat Quran mana yang Ustazah jadikan pegangan hidup?
Saya pegangan hidup saya dalam surah Asy-Syarh, tapi 2 ayat di belakang. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Maksudnya kalau selesai dah satu urusan kamu, tak kisahlah urusan tu susah ke, urusan tu senang ke, fansab, bangkit buat yang seterusnya. Jangan nak orang kata tak nak move on, tak bangkit, terus move on. Maksudnya teruskan. Kalau senang bahagia, terus juga buat. Jangan berhenti untuk kata dah sampai ke zon selesa pula. Dan waktu tu memang terkadang kita tak ada harapan, kita punya malas mungkin, atau mungkin kita sedih kecewa dengan orang lain. Tapi Allah kata jangan harap pada orang. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Allah saja kamu letakkan pengharapan kamu. Orang selalu sebut fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra, Ustaz kan. Tapi ada yang sangat cantik tu Ustaz. Bila yang 2 di belakang tu Ustaz. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. 2 ayat tu 2 ayat yang menjadi cinta hati saya lah, yang selalu kalau baca tu tak habis Ustaz. Dia punya apa orang kata sentuhan. Subhanallah. Ayat-ayat Allah ni lah memberikan kekuatan pada Ustazah, dan mudah-mudahan memberikan kekuatan juga kepada seluruh para pencinta tadabbur Al-Quran dan pada seluruh penonton lah Kompas 114. Ustazah, terima kasih banyak. Jazakillah khairan kathiran Ustazah atas ruang dan masa yang diberikan oleh Ustazah dan Ustaz Muhyiddin. Kami dari Yayasan Tadabbur sangat menghargai dan semoga semua telah beroleh pembukaan minda, telah mula belajar terlalu banyak perkara yang boleh kita perolehi hanya dengan rukun Islam yang kelima, yang tak dapat hanya dengan 4 rukun Islam yang pertama. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan sekalian, sila tinggalkan komen anda, feedback anda kepada sesi ini. Boleh cadangkan panel untuk sesi yang seterusnya di masa akan datang. Dan terima kasih kepada Tayyib P di atas tajaan kepada sidang kita pada hari ini. Semoga Allah kurniakan kepada semua Aidul Adha yang diberkati dan selamat menunaikan korban dan selamat menyambut Hari Raya Aidul Adha. Terima kasih pada semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.